Suatu ketika dahulu antara Madinah dan Syam, tempat kaum Samud berdiam dalam aman dan tenteram. Ketamadunannya dibanjiri kesuburan tanaman, syarat dengan kelazatan. Namun dalam dilimpahi pelbagai nikmat, seperti generasi sebelumnya yang hancur dilaknat, mereka ligat tak ingat beriman kepada Tuhan yang dipahat. Saleh, utusan terpilih, cekap, bijak, cukup terlatih. Keluarga baginda disegani rakyat jelata dan Saleh dijadikan harapan bangsa. Tetapi saat dia akui Allah Tuhannya dan dia utusan Maha Esa, mereka tak senang duduk nampaknya. Gelisah apabila diseru agama berlainan, bimbang dibimbing ke jalan kemusnahan, jauh dari junjungan agama ibu bapa yang seperti biasa mengagungkan sekalian berhala. Lagipun, takkanlah nak ikut seorang manusia biasa. Berhala kita jauh lebih panjang usianya. Tentangan itu semua dari pembesar yang kaya, yang dikaburi harta, pangkat dan nama. Sedangkan golongan lower middle class yang menemukan waras dalam perbahasan baginda, perlahan-lahan menyusup, membuka mata. Orang kaya-kaya yang risaukan status mereka pada mata jelata mencabar Saleh untuk tayangkan bukti. Bukti yang suci, bahawa dialah pilihan ilahi. Maka dimunculkan unta betina daripada celahan bata. Tergamam semua melihatkan mukjizat unta, yang merupakan tanda benarlah wujud yang maha kuasa. Tetapi mereka diberi amaran jangan pula diganggu diam si unta. Biarkan dia berkelana ikut suka dia. Sebab kalau tidak, korang tunggulah malapetaka. Sesungguhnya unta itu cubaan bagi mereka kerana acap kali si unta meneguk air dari perigi. Tiada seekor binatang pun yang berani dekati. Unta itu mengunyah sesuka hati rumput-rumput di kebun-kebun yang mereka miliki. Takkanlah nak dibiarkan betina tu naik kepala, suka hati dia nak melahap orang punya harta. Lalu mereka sepakat cadangan muafakat untuk membunuh unta yang membawa mudarat. Sewaktu si unta khusyuk, air diteguk, sekalian mereka memanah dari tembok, tertusuk dalam kaki, rebah ke bumi. Berlari mereka ke arah unta tertindas, lalu ditikam rintihan dengan bilah yang buas, dilapar rakus tanpa sebarang belas. Menghadap mereka kepada Rasulnya dengan berita pembunuhan si unta, datangkan bala yang sering diperkata jika benar kau utusan yang esa. Firman Allah menyajikan malapetaka pada hari keempat. Sebelum sempat mereka bertaubat. Berdentum gamat pekik dan kilat, pekik halilintar menggempar bumi. Tercampak mereka ke sana kemari. Rumah-rumah yang gagah menggelupur, seperti padang jarak padang terkukur, hancur bersama mereka yang kufur. Akan ada suatu masa yang mana kita dibangga sanak saudara, tetapi apabila kita berdebat, menyangkal setiap aturan adat, tentu ada yang mencerca, dilabel sesat yang nyata. Namun begitu, bertahanlah dengan iman, kerana Allah takkan membeban dengan apa yang tak tertahan. Begitulah Allah menyampaikan ujian untuk kita membesar pada masa hadapan.